Nak makan. Potong. Kita lama lagi tu hujan-hujan. Dekat sebenarnya aku rasa tempat orang jual makanan macam cendawan tubuh lepas hujan. Since sekarang nak hujan, aku nampak kat depan tu ada orang jual king crab terlajak murah tak? Asal dia orang ni pakai blazer, tak panas ke? Sekejap, saya tanya dulu. Kenapa pakai blazer ni? Tak panas ke? Crab awak ni murah betul ni? RM93. Macam mana ni? Saya nak beli boleh? Boleh. Atau nak berapa? Satu je lah kot. Boleh? 2 ke 3 orang. First time rasanya king crab dekat sebenarnya kan? First time. First time kan? Tak pernah jumpa kan? Silakan lah yang ni. Boleh? Awak pilihkan yang best. Berat kat sebelah atas sebelah. Sekejap buat live lagi. Live pakai blazer Okay, thank you. Kita makan tu. Sebelum hujan. Style pula nak makan lah hujan, janganlah. Kalau nak buka. Bismillah. Ni kalau hujan kita lagi kereta ni. Ni depan Petronas Semenyih. Yang sebelah, apa ni, Lotus ada kat sana tu kan. So, style dengan lemon garlic butter. Wah. Buat review selalu macam ni. Kena pegang-pegang main-main tu. Nak makan. Potong. Kita kena makan lagi kereta ni. Sos lemon dia pekat. Rasa tinggi lemon tu. Kita lama lagi kereta hujan. Kat sebenarnya ni ada ke kedai jual king crab Aku pun tak perasan. Tapi kalau yang street, ini first time aku jumpa. Harga dia pun bawah 100. Kira okey tu king crab kot. Janganlah compare. Tadi sempat tanya, dia kata kedai dia baru buka 3 minggu. Tengok dia texture tu pekat kan. Makan ketam ni memang kena gunting. Kalau tak susah nak topak ni. Cicah dengan Thai sauce dia. Dia dapat pekat juga sos ni. Wah, sos dia lagi mengancam. Biasa mana-mana masam tu. Sedikit pedas. Pergi je depan Petronas Lotus tu. Ada je kat sini. Kata hari-hari dia buka.